tunggu? Dah lama tunggu? Ya. Apa? Apa? You tahu berapa lama I tunggu here? Berapa lama? 2 jam aku tunggu kat sini. Oh, baru 2 jam. Tunggu 2 jam lagi. Oh, you jangan kasih I hot, you tak? Tak, sorry lah. Apa sorry? Minta maaf lah. No. Ampun. No. Please. Baju cantik. I suka. Color pink. Color pink. Saya punya favorite color. No. Please. Alah, sudahlah. I tak mau dengar you punya alasan lagi. You tipu I. Benci. Bang, jangan macam tu lah. Nanti malu I depan orang ni. Bus stop ni. Ramai orang dekat sini. Yalah, you tipu I. You tahu tak? I lah seorang-seorang kat sini. Ingat I takut ke? Ingat I berani ke? Nanti orang kemeh I, naya I. Siapa nak kidnap you? Mana tahu? Tak adalah. Tapi you tahulah, I ni banyak problem kan, masalah. Dekat tempat kerja, dekat keluarga. So, jadi you nak I buat apa? Alah, itu hari-hari macam tu. Benci. Bukan hari-hari macam tu kan. Jangan marahlah. Tak kira. Nak marah lagi? Marah. Marah? Okeylah, pergilah. Cari girlfriend lain. Wah. You jangan cabar-cabar I tau. Siapa nak cabar you? You ingat I tak boleh cari girlfriend lain lagi? Come on man, you see the face lah. Oh, see the face. Oh, jadi awak nak belah lah? I belah. Okey, belah lah. Ingat I hairan ke? Kalau you belah kan, 10 dari sana. Mali berderit-derit Mario. Mario, 10 sana, 10 sini datang macam ni dah. Tolong sikit. Bukan macam ni, ni tinggi, handsome, kacak, Okay, you action, you jangan cabar-cabar I, you know. Betul? Kalau I dah marah, sorry, tak ada chance you nak pujuk lagi. Betul? Yes. Yes pula. Nak boleh duduk, aku boleh duduk. Saya tak percaya lu lah. I tak sayang lu. Tak percaya lu. I tak sayang lu. Tak percaya lu. Tak sayang lu. I sayang lu. Seorang aja. Mestilah seorang. Ada 2 orang dekat sini, kau tak nampak ke? Tak ada. Relax, belum masuk daun lagi. Tak marah ke? Tak marah. Marah apa? Kita jalan-jalan. Nanti dulu bila next stop lah. Ya, kita jalan-jalan. I pun dah boring tunggu bas. Kita naik taksi limousine. Kita pergi Tugu Negara, kita pergi Masjid Negara, kita pergi Zoo Negara, kita pergi negara. Tak nak pergi tempat-tempat tu. Itu boyfriend I dulu. Oh. Tak habis-habis bawa I pergi tempat tu kan. Kita pergi Akbar Hamid, kari kepala ikan restoran. Ada